Menarik sebenarnya soalan ni. Kalau kita beli emas fizikal, lepas tu bila nak jual, kedai tolak sampai 20% daripada harga pasaran. Maksudnya, kita nampak macam beli mahal, jual murah. Jadi, bila sebenarnya emas ni untung, kena simpan sampai 10 tahun ke? Soalan ni ramai daripada kita pernah terfikir dan jujurnya memang nampak mengelirukan. Kalau kita tak faham struktur emas tu sendiri. Hakikatnya bukan semua emas tu sama. Kalau kita bercakap tentang barang kemas, memang betul ada potongan besar bila jual semula. Sebab apa? Sebab harga barang kemas bukan hanya emas semata-mata. Kita bayar sekali upah, desain dan kos pembuatan. Bila kita jual balik, kedai nampak nilai emasnya sahaja. Jadi nampak seperti rugi besar. Padahal kos awal tu sudah pun termasuk elemen selain emas. Berbeza pula dengan emas simpanan seperti goba ataupun dinar. Di sini fokus kita lebih kepada ketulinan emas dan kos yang lebih rendah. Contohnya, kos upah goba kecil boleh jadi sangat minimum. Spread pula biasanya sekitar 6% hingga 9%. Jauh lebih rendah berbanding barang kemas. Di sinilah ramai kita tersilap kira. Kita bandingkan dua benda yang fungsinya berbeza. Lalu kita simpulkan emas tu tak menguntungkan. Sebenarnya, emas bukan alat untuk kita flip setiap hari. Emas ialah aset untuk lindungi nilai jangka panjang. Dalam jangka pendek, memang harga boleh naik dan turun. Tapi dalam jangka sederhana dan panjang, emas biasanya bergerak seiring inflasi dan susut nilai mata wang. Kalau kita konsisten menyimpan, ramai penyimpan emas mula nampak hasil yang lebih stabil dalam tempoh sekitar 2 tahun dan ke atas. Bukan semata-mata tunggu 10 tahun, tapi lebih kepada disiplin kumpul gram secara berperingkat. Jadi, isu sebenar bukan emas tu rugi, tapi kita kena faham. Kita beli jenis emas yang mana? Kita guna kiraan yang mana dan kita simpan dalam tempoh yang bagaimana? Bila kita faham struktur ni, barulah kita nampak emas bukan beban tapi satu bentuk aset yang bekerja untuk kita dalam diam. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaik ini. Ingat Public Gold, mudah, murah dan patuh syariah. Follow!